Pan. Kali ni video untuk orang PAS pula. Cuba kau tengok video Tok Guru kau sendiri baru-baru ni. Cik nak cari balik dah tak jumpa. Tok Guru hadiah orang sebut apa? Amanah. Ya betul, Islam ni siasah yang utama. Sebab inilah objektif manusia dicipta. Itulah kerja Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Tapi akhlak pun dia tak boleh ambil satu tinggal satu dah. Apa beza pan mu amanah cik? Memang betul PAN ni parti amanah negara, tapi tujuan kau sebut PAN tu berniat menghina. Apa tujuan jemaah Islam macam PAS ni? Dia melindungi, menyuburkan ad-din. Ad-din ni ekosistem lah. Masuk gaduh mu UMNO makin. PAS ni dia ada pasti, sekarang ada seriti miti bagai. UMNO dia lebih baik sebab dia komen. Dia boleh buat MARA, UIA, Bank Islam, Sekolah Agama, Persekutuan. Walaupun bergaduh, tapi ini dia gaduh dalam keadaan siapa pun yang menang tu adalah adik abang kau sendiri. Tok Guru kau ribut dalam jawan. Nampak macam berpusing, beramuk kan. Tapi sebenarnya dalam teko adik-beradik kita sendiri yo. Bila dia tuang air dari teko tu, dapik yo kek cawan kita. Jadi berbalik-balik pada amanah ni, nak bagi ahli PAS faham, apatah lagi yang bukan PAS, katakanlah satu hari nanti amanah ni dia perintah satu negeri dengan kursi yang banyak. Tapi walaupun kursi tu banyak, dia nak bentuk majoriti tu dia terpaksa lah ikat kursi, beberapa kursi yang zimmi. Kemudian bila berlaku keadaan yang boleh menyebabkan negeri amanah tu terlepeh pada harbi atau mudarat yang lebih besar, PAS pada ketika itu wajib bantu. Siapa ya presiden PAS waktu tu, dia wajib keluarkan arahan. Sebab jika berlawan dengan amanah di negeri ini, yang menang pasti habis. Amanah pun kalah, PAS pun kalah. Jadi wajib PAS pada masa tu dia arah ahli sokong amanah. Sebab dia penyandang sebelum tu. Tapi macam mana ahli PAS ni cik, dia dah bonci amanah. Ni apa cik nak cerita ni. Kita ni kena kembali kepada tujuan manusia ni dicipta. Khalifah dan abdi. Khalifah ni bukan bermaksud perlu tahap cumaniah tu. Itu dah tahap anda lah. Tapi khalifah ni pengurus atau penyelesai masalah. Masalah tu pula Allah yang sediakan, Allah yang buat. Okey, ni sebelum kau khabar cik sosial ni, kau tekan link kat bio lah, kat profile tu. Kau boleh baca buku pakcik buat ni sambil infak. Banyak pakcik nak buat atas batasa guna tabung tu PRN ni insyaAllah. Okey, kita sambung balik. Inilah punca Tok Guru putuskan mau bersatu. Sebab dia lebih individu dari ummah. Nak selamatkan kedudukan individu, boleh YB pilihan rakyat dipocek tanpa pemilihan parti. Dah lah mari untuk guru arah ahli-ahli undi YB tu. Jadi PAS ni dia boleh beri kebenaran bersatu bertanding tiket PN Perikatan Nasional ni di Johor sebab Barisan Nasional kuat kat Johor. Tapi kat Negeri Sembilan ni, PAS dia tak benarkan bersatu guna Perikatan Nasional sebab keadaan lebih gonting. Institusi diraja dah berkecamuk. Barisan Nasional pula banyak menang bawah 2,000 undi je. Bondo ni dibuat sekarang oleh MCA sekarang ni, diakui oleh DAP, rujuk sidang media log baru ni. MCA dia tak bertanding di beberapa kursi penyandang DAP ni. MCA khabar dia nak bantu DAP. Jadi kesimpulannya, panggil amanah. Kita tak tahu hujung bagaimana nanti. Bagaimana Allah pusing-pusingkan keadaan ni untuk uji kita. Mana boleh kita khabar kita ni beriman sedangkan tak diuji. Allah yang sediakan keadaan ni. Kita hanya perlu lulus ujian yo. Keadaan yang Allah sediakan ni untuk kita lulus ujian ni termasuklah wujudnya amanah bantu DAP bantu amanah ketika ni. Masa depan kita tak tahu macam mana pula. Keadaan yang Allah nak sediakan tu untuk manusia ketika tu lulus ujian tu pula. Kita boleh benci keadaan-keadaan ni, tapi objek tu tak boleh. Sebab objek ni Allah yang hantar, Allah yang izinkan untuk diuji. Ya, termasuk amanah, termasuk DAP. Ni objek yang Allah hantar ni. Benci objek bermaksud kita ni benci pada Allah yang buat, Allah yang sediakan. Dia kena faham benda-benda ni. Pakcik kena buat video yang lain khusus untuk urai makam benda ni. Kerja amal kita atas dunia ni hanya untuk lulus sahaja. Bukan untuk menang keadaan tu, bukan untuk benci objek tu. Kalau berjaya tak benci objek yang Allah sediakan ni, mudah-mudahan walau kita tak lulus ujian tu, na'udzubillah lah. Walau tak lulus, kita diluluskan dengan klausa kasihan. Nak bagi faham lagi, ada cerita sahabat Nabi, dia berapa orang. Okey, cerita ni betul, sanad ada selisih sikit lah. Tapi tu tajuk lain. Yang penting itibar. Cerita Ali bin Abi Talib ketika berapa orang musuh dah jatuh kalah dah.
Sebelum nak dibunuh tu musuh tu ludah. Taurus tak jadi bunuh. Sebab takut bunuh, sebab marah. Sebab kono ludah tu. Bukan sebab nak lulus keadaan yang disediakan Tuhan tu. Hati dia dah bonci objek tu sesaat selepas diludah. Aku faham, share. Pahala kita kongsi.